Okay guys, ada soalan daripada kita punya sahabat ni, Abdul Aziz. Okay, dia tanya, kalau 1800 ke 2200 kalori, ya itu biasanya dalam range kalori defisit lah, biasanya lah tapi tengok pada individu jugalah. Okay, ultra processed food, deep fry, boleh ke kalau kita makan itu sahaja yang banyak dalam kalori tu, kalori yang tak tinggi tu? Boleh, tak ada masalah pun. Sebab apa? Tak banyak pun kita boleh makan sebenarnya kalau kita dalam kalori defisit ni. Contoh kalau kita makan ayam goreng, ayam goreng deep fry, tak ada masalah. Sebab apa? Berapa ketul je kau boleh makan? Satu ketul ayam goreng lebih kurang dalam 400-500 kalori yo. So berapa banyak je yang kita boleh makan? Sebab kita tak akan makan ayam goreng tu sahaja, yang deep fry tu. Sebab apa? Kita nak makan nasi kan, campur dengan nasi, berapa je dah tinggal kalori. So silap-silap kita boleh makan dalam berapa je? 2 ketul sahaja deep fry ayam. 2 ketul pun dah sampai dalam berapa? 800 ke 1000 kalori. Kalau campur dengan nasi pelbagai, dengan makanan lain, dah kan, kalau kita makan 3, ada dekat dah 1200 ke 1500 dah kalori. Tinggal berapa sahaja balance. So tak banyak pun kuantiti tu, boleh, tak ada masalah. Kalau ultra process pula, tengok pada bahan apa yang ada dekat dalam tu. Kita kena pastikan ada bahan-bahan yang kita tak ada allergic. Sebab ultra process ni dia dicampur macam-macam kan. Kalau kita ambil makanan ultra process yang ada bahan yang boleh buat masalah kesihatan kita as individu, tak semua orang ada masalah sama. Contohlah dekat dalam ultra process food tu, dia ada bahan yang dia allergic, dia pergi makan, tak payah banyak, on the spot dia akan kena reaction allergic. So masalah dekat kesihatan dia. Persoalan seterusnya, macam mana orang kurus boleh kena kencing manis, boleh kena serangan jantung disebabkan kolesterol yang tinggi. Okey, dua penyakit ni dia boleh kena dekat dua-dua. Dia boleh kena dekat orang yang kurus, boleh kena dekat orang yang gemuk. Cuma risiko dia lebih tinggi dekat orang yang gemuk. Sebab apa? Sebab kebiasaannya orang yang gemuk, sama kita tak payah bercakap pasal masalah hormon. Kita cakap pasal masalah terlebih makan. Untuk orang yang gemuk, kenapa risiko dia lebih tinggi? Kebanyakan orang yang gemuk ni, bila dia makan terlampau banyak, over kalori terlampau banyak sangat, sampai menyebabkan dia jadi berdebuk besar. Okey, maknanya sampailah dengan gula sendiri pun dia akan makan lebih banyak daripada orang yang kurus. Sampai macam tu. So orang yang kurus ada risiko kencing manis, orang yang gemuk lebih tinggi risiko kencing manis. Sebab apa? Pengambilan makanan diorang pun dah jauh beza banyak. Okey, untuk yang kurus makan tak banyak sangat, tapi gula terlampau banyak. Okey, sampai badan jadi resistant dengan insulin. Okey, sampai menyebabkan dia kena kencing manis. Okey, bila orang yang gemuk pula makan dia double, triple daripada orang yang kurus, gula dia berapa banyak pula dekat situ. So risiko dia lebih tinggi. Sama juga bila berkenaan dengan kolesterol. Okey, bila pengambilan makan yang tak terkawal, okey, minyak goreng yang kau pakai pun dah 50 kali guna, okey, apa jadi? Itu yang jadi masalah. Tak kisahlah dia kurus ataupun gemuk, risiko sama juga, lebih tinggi dekat yang gemuk. Sebab apa? Kuantiti makan dia jauh lebih banyak. Okay guys, so kalau ada apa-apa lagi persoalan yang korang nak tanya, berkenaan dengan makan ataupun berkenaan dengan training, boleh komen dekat bawah guys. Boleh komen di bawah. Ciao.